Rasa ni? Awak ni apa? Dah nak azan isyak dah. Tadi Aisyah sampai pukul 1:36. Lepas tu Aisyah lepas kaki semua, lepas tangan. Lepas tu Aisyah ni. Aisyah ni. Lepas tu Aisyah Baru. ni. Tidur. Lepas tu Aisyah Asyik menguap. Aisyah bangun. Lepas tu Asyik sahur tak tadi? Aisyah sahur. Makan apa? Makan roti john dengan murtabak. Murtabak. Lepas tu ada saat mau tidur ke? Ya ke? Bukan ajak kena pergi mandi ke? Ya. Tu je. Awak dah solat asar dah? Belum. Jom lah solat. Jadi Jadi pun belum. Dah pukul 6.10 dah. Jadi baru sampai. Jom. dia baru sampai. Subuh Isaac. Subuh Daddy. Zohor Isaac. Asar Daddy. Asar. Jom. Jadi imam. Let's go. Hari buat apa? Buat shape. Ha? Shape. Shape apa? Shape ni. Apa tu? Shape apa? Shape ni dah. Apa? Panas lah. Ke? Ya. Ni dah full. Ivy, bihun nak? Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kenapa? Assalamualaikum. Kenapa? Azad bagi Ivy sikit boleh? Dia yang ni pedas. Bagi dia rasa sikit. Bihun warna nak yang hari tu kita makan tu? Bihun warna. Yang colour white tu. Pedas. Oh boleh. Nak. Tapi dah memang dia letak dah. Orang dah buka puasa dah. Aziz buka puasa di pagi. Not yet lah. Not yet azan lah. Aziz dah buka puasa di pagi dah. Ngari. Taklah, Aziz memang dah buka puasa pagi sebab tak tahan nak makan. Ni lepas Aziz makan porridge. Porridge. Betul. Porridge kat sekolah makan porridge Ya. pagi. Kalau tengah hari makan nasi dengan sup dengan chicken. Buah makan buah apple. Petang makan roti orange. Tapi Aziz tahu tu terkemana Aziz tahu. Petang Aziz tengok tanya kat sekolah. Anda apa? Ni apa ni? Menu. Dia ada menu makan apa. Oh, dekat luar. Tu, kat luar tu. Azad, hari ni siapa yang puasa kat sekolah? Aziz tapi Aziz makan pagi. Orang lain?
Mainnya aku sama Cairet. Puasa sampai pukul 9 je. Tak. Jangan kisah dekat ambil tisu. Tu Aziz punya ke? Adik makan di pagi pagi je adik makan dengan tengah hari. Macam mana puasa? Ya. Pagi. Jadi saya tak makan lepas subuh kan. Pasti ajak bangun sahur. Puasa ni nak ajar kita apa? Sabar. Sabar. Lapar, sabar. Rasa nak marah, sabar. Dah jadi. Apa? Origami. Macam mana tak sedar. Ivy aja jadi origami. Origami bola. Tak sedar. Awak nak mi kosong ke? Nak mi kosong? Ha? Nak mi kosong? Lu kuning kosong. Tak nak. Habis tu? Tapi atas tu. Mana ada? Lah tu. Nak kena masak dia. Ada tahu. Apa tu? Mi kosong ke? Mi yang belum masak. Ivy tak mau makan cili tu. Sup kenci tu. Ni Ivy nak kunci. Jangan makan. Oh, hari tu dia dah masak tapi Mama letak cili je. Mami kacang-kacang adik tak saya mana? Oh, jangan. Sekejap lagi tentukan yang kalau buat tu. Sekejap lagi. Kaya. Kalau Kaki dia macam ni. Kaki dia macam ni. Dia macam Tinggi dia buat macam ni. Sekarang Ada. Nak dengan kuah tu tak? Ambil bubur kuah ni sikit. Baru dia besut. Ni. Boleh? tanah. Ivy tak yang kecil. Oh. Sudah. Panas. Panas. Satu tu ada punya untuk potong asin sayur. Tahu bang? Ada sayur lah ni. Ya ke? Wah, yang ambil asin tu. Banyak. Asyik semua. Kejap lagi nak makan ubat yang warna orange tu. Tak boleh. Itu kalau demam je. Itu tu. Tapi semalam makan. Tapi kenapa semalam makan? Oh, suka emotion. Itu boleh. Oh, Itu memang kena makan everyday IV. lepas makan. Jadi ingatkan makan. Baik. Betul ke? Tadi ada kabus. Habuk. Kabuk. Habuk. Habuk. Kecil lah. Okey. Dia tak lah. Dia kena ready dulu. Okay. Baru masuk. Dia kena masuk yang tak ada bulat lah. Kena lama-lama sangat. Kena lama sangat. Macam hafal lu nak buka puasa. Nanti Azad baca pula. Macam mana? Ada ular. Ayo. Cuplah. Cup.
Tak tak panas pun. Situ je. Mata tu memang nak tengok sana ke? Minum. Dah ngantuk dah. Cuba. Air tu jaga-jaga tumpah lagi siap awak. Sehari mesti syarat nak Tapi tumpah air. pagi tadi dia tumpahkan air susu dia kat lantai luar tu. N, kenapa Mama selalu panggil Acu jadi N? N je. Kenapa? Masa Acu kecil-kecil dulu, Acu suruh panggil. Suruh panggil, boleh-boleh dia suruh panggil M. M? Yang sudah tukar jadi N. Acu kecil? Mami dengan Acu dengan Mami. Dengan Daddy. Banyak je. Mami. Masa Mami kecil. Dulu Mami apa dia? Masa Mami kecil dulu. Kembar. Adik-beradik. Adik-beradik dengan Acu dengan Mak Yang dengan Mama Long dengan tu je. Tengah. Pak Ngah kecil juga. Hana pun. Hana tak ada lagi masa tu. Anak tak ada lagi. Mami and Daddy pun boleh kahwin lagi. Betul? Kan kecil dulu. Akak perut Mama je. Dia dekat dalam perut Pak Ngah. Kecil lah. Tak Ngah kecil. Hana dekat dalam perut Mami dia. Dia pun tak kahwin lagi masa Pak Ngah kecil. Asyik cakap bahasa Melayu lah. Rasa ni? Awak ni apa? Dah nak ada isyak dah. Dah, cuba jadikan tu starting. Dah ada dah? Rasa ni? Daddy, rasa ni? Dah lah. Gila. Tadi nak ada orang ada TikTok, TikTok bukan KA punya lah, tapi dia namakan TikTok dia resepi carrot amin. Kau tahu lah bila punya. Fan ni. Go. Tuna. Alah. Dia buat tuna, dia guna tuna tin yang kita beli tu. Anak. Lepas tu letak atas roti potong, lepas tu tabur cheese. Lepas tu masuk dalam air fryer. So dia jadilah macam pizza tu. Simple kan? Jadi rasanya kan setiap kali dia try satu resepi carrot amin. Jadi dah tersingkir lah. Tapi tahun lepas dia tak try. Ya. Tahun lepas dia tak try. Tahun ni So dia nak kena try lah. Kita try lah. Angazat. Ini mami challenge dulu nak dia. Awak pun duduk sini. Okay, dari study mana yang tapi suka yang tuna tu. Kita boleh makan time sahur.